jika cikgu bukan seorang guru, apakah pekerjaan cikgu sekarang? Saya menjadi seorang doktor. Terima kasih cikgu. Jika ustazah bukan seorang guru, apakah pekerjaan ustazah sekarang? Jika saya bukan seorang guru, mungkin saya seorang tukang masak ataupun chef. Terima kasih ustazah. Sama-sama. Ustazah, jika ustazah bukan seorang guru, apakah pekerjaan ustazah sekarang? Lawyer kot. Terima kasih ustazah. Sama-sama. Cikgu, jika cikgu bukan seorang guru, apakah pekerjaan cikgu sekarang? Okey, jika cikgu bukan seorang guru, cikgu adalah seorang pelukis. Terima kasih cikgu. Cikgu, jika cikgu bukan seorang guru, apakah pekerjaan cikgu sekarang? Okay, jika saya bukan seorang guru, saya sebagai seorang doktor. Terima kasih cikgu. Ustaz, jika ustaz bukan seorang guru, apakah pekerjaan ustaz sekarang? Ada tentera ataupun pegawai polis. Okay, terima kasih Ustaz. Zah, jika Ustazah bukan seorang guru, apakah pekerjaan Ustazah sekarang? Ustazah nak jadi doktor. Terima kasih Ustazah. Jika cikgu bukan seorang guru, apakah pekerjaan cikgu sekarang? Kalaulah saya tak jadi cikgu ni, sekarang ni saya jadi apa ya? Saya jadi accountant kot. Terima kasih cikgu. Jika teacher bukan seorang guru, apakah pekerjaan teacher sekarang? Jika teacher bukan seorang guru, teacher mungkin seorang doktor sekarang. Terima kasih teacher. Sama-sama. Jika Ustazah bukan seorang guru, apakah pekerjaan Ustazah sekarang? Kalau ustazah bukan seorang guru, mungkin ustazah seorang pegawai bank. Terima kasih Ustazah. Cikgu, jika cikgu bukan seorang guru, apakah pekerjaan cikgu sekarang? Saya nak jadi askar tak pun bomba. Hebatnya. Terima kasih cikgu. Jika cikgu bukan seorang guru, apakah pekerjaan cikgu sekarang? Okay, cikgu nak jadi doktor. Hebatnya. Terima kasih cikgu. Sama. Ustaz, jika ustaz bukan seorang guru, apakah pekerjaan ustaz sekarang? Baik, terima kasih. Eksekutif Akademi Islam. Hebatnya. Terima kasih Ustaz. Ustazah, jika Ustazah bukan seorang guru, apakah pekerjaan Ustazah sekarang? Kemungkinan jadi seorang engineer. Hebatnya. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Jika Ustazah bukan seorang guru, apakah pekerjaan Ustazah sekarang? Kalau Ustazah bukan guru, Ustazah nak jadi pegawai agama. Hebatnya. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Jika cikgu bukan seorang guru, apakah pekerjaan cikgu sekarang? Cikgu rasa cikgu nak jadi seorang accountant sebab cikgu suka duit. Terima kasih cikgu. Jika ustaz bukan seorang guru, apakah pekerjaan ustaz sekarang? Kalau saya bukan seorang guru, mungkin saya akan jadi CEO syarikat. Okey. Hebatnya. Terima kasih Ustaz. Ustazah, jika Ustazah bukan seorang guru, apakah pekerjaan Ustazah sekarang? Andai kata Ustazah bukan seorang guru, Ustazah nak jadi pilot lah. Kenapa Ustazah nak jadi pilot? Ustazah boleh terbang tinggi di awangan. Terima kasih Ustazah. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru. Cikgu, jika cikgu bukan seorang guru, apakah pekerjaan cikgu sekarang? Jika saya bukan seorang guru pada hari ini, kemungkinan saya akan menjadi seorang pramugari. Kenapa cikgu nak jadi pramugari? Sebab saya suka menaiki kapal terbang. Terima kasih cikgu. Selamat Hari Guru. Sama-sama. Cikgu, jika cikgu bukan seorang guru, apakah pekerjaan cikgu sekarang? Cikgu rasa cikgu akan jadi pekerja pejabat sebab cikgu suka pada kerja-kerja rutin. Terima kasih cikgu. Selamat Hari Guru. Terima kasih. Cikgu, jika cikgu bukan seorang guru, apakah pekerjaan cikgu sekarang? Kalau cikgu bukan seorang guru, rasanya dulu cikgu pernah kerja dengan syarikat pembinaan, construction. Mungkin cikgu jadi arkitek. Terima kasih cikgu. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru. Terima kasih. Cikgu, jika cikgu bukan seorang guru, apakah pekerjaan cikgu sekarang? Rasanya kalau cikgu bukan seorang cikgu, rasanya cikgu akan jadi seorang penjual sebab cikgu suka bercakap. Mesti banyak kan duit cikgu? Banyaklah. Cikgu, Ya, saya. jika cikgu bukan seorang guru, apakah pekerjaan cikgu sekarang? Arkitek. Kenapa cikgu nak jadi arkitek? Sebab cikgu suka lukisan kejuruteraan. Cantiknya. Terima kasih cikgu. Selamat Hari Guru. Terima kasih. Cikgu, kalau cikgu bukan seorang guru, apakah pekerjaan cikgu sekarang? Kalau saya bukan cikgu, saya seorang pegawai marketing. Terima kasih cikgu. Sama. Kalau teacher bukan guru, apakah pekerjaan teacher sekarang? Saya lecturer. Terima kasih teacher. Sama. Kalau saya bukan seorang guru, apakah pekerjaan saya sekarang? Kontraktor. Terima kasih cikgu. Jika cikgu bukan seorang guru, apakah pekerjaan cikgu sekarang? Tak ada cita-cita lain selain daripada menjadi guru.
Saya memang cintakan pekerjaan saya sebagai seorang guru. Kenapa cikgu cinta dengan pekerjaan guru? Sebab saya memang bercita-cita untuk menyumbang tenaga kepada negara dengan mendidik anak-anak bangsa. Wah, mesti banyakkan pahala cikgu. InsyaAllah, amin. Terima kasih cikgu. Sama, terima kasih. Cikgu, jika cikgu bukan seorang guru, apakah pekerjaan cikgu sekarang? Kalau bukan cikgu, mungkin cikgu sebagai seorang pekebun, cikgu usahakan sendiri. Dan cikgu juga minat menternak, mungkin cikgu akan ternak kambing, lembu, rusa dan sebagainya. Wah, banyaknya haiwan. Terima kasih cikgu. Selamat Hari Guru. Sama. Cikgu, jika cikgu bukan seorang guru, apakah pekerjaan cikgu sekarang? Kalau cikgu bukan guru, pekerjaan cikgu ialah cashier di pasar raya. Wah, hebatnya. Terima kasih cikgu. Cikgu, kalau cikgu bukan seorang guru, apakah pekerjaan cikgu sekarang? Kalau cikgu bukan seorang guru, cikgu nak jadi seorang nelayan. Wah, terima kasih cikgu. Teacher, kalau teacher bukan seorang guru, apakah pekerjaan teacher sekarang? Oh, ini soalan menarik. Saya suka kalau ada orang tanya pasal ni. Sebab sebenarnya kalau saya tak jadi cikgu, teacher tak nak pun jadi cikgu sebenarnya tau. Tapi sekarang profession yang paling saya suka. Kalau saya dan teacher bukan cikgu, mabuk. Kenapa teacher nak jadi inspektor polis? Saya suka dengan action, benda yang adventure. Dan memang saya seronok dari kecil lagi suka tengok dengan polis trafik, suka tengok dekat TV penyiasatan, semacam sesuatu yang mencabar dan buat sesuatu kebaikan, menangkap orang-orang yang salah. Oh, menarik. Terima kasih teacher. Sama-sama. Cikgu, jika cikgu bukan seorang guru, apakah pekerjaan cikgu sekarang? Andainya cikgu bukan seorang guru, cikgu mungkin akan bekerja sebagai pemandu pelancong. Sebab kerana cikgu ni suka berjalan negara luar. Okey, terima kasih. Terima kasih cikgu. Cikgu, jika cikgu bukan seorang guru, apakah pekerjaan cikgu sekarang? Cikgu daripada cikgu kecil, cita-cita cikgu adalah sebagai seorang guru. So, cikgu tak ada cita-cita lain selain cikgu. Kenapa cikgu nak jadi seorang guru? Mungkin sebab mak ayah cikgu juga. Wah, terima kasih cikgu. Selamat Hari Guru. Terima kasih. Sir, kalau saya bukan seorang guru, apakah pekerjaan saya sekarang? Kalau saya bukan seorang guru, saya mungkin seorang pegawai tadbir dan diplomatik, berkhidmat di kementerian-kementerian di seluruh negara. Wah, terima kasih sir. Selamat Hari Guru. Cikgu, Ya. jika cikgu bukan seorang guru, apakah pekerjaan cikgu sekarang? Cikgu rasa kalau cikgu bukan seorang guru, cikgu nak jadi toke restoran. Wah, kenapa cikgu nak jadi toke restoran? Sebab cikgu suka makan nyam. Terima kasih cikgu. Kalau saya bukan guru, saya bekerja sebagai juruteknik mamal perubatan. Sebab sebelum saya menjadi guru, saya telah mendapat tawaran untuk jadi juruteknik mamal perubatan. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Okey, sebelum tu saya nak ucapkan selamat Hari Guru untuk semua. Okey, kalau saya bukan seorang guru, saya bercita-cita daripada dulu saya nak jadi cashier. Kenapa Saza nak jadi cashier? Sebabnya saya suka tengok duit banyak. Cikgu, jika cikgu bukan seorang guru, apakah pekerjaan cikgu sekarang? Mungkin seorang peladang kot. Kenapa cikgu nak jadi tuan peladang? Minat saya daripada kecil, kehidupan saya memang di kampung. Memang daripada kecil, ibu bapa saya memang orang kampung. Memang kerjanya adalah petani. Wah, terima kasih cikgu. Selamat Hari Guru.